Guys, sekarang ni kalau korang perasan, ramai betul orang tengah cakap pasal low maintenance friendship. Maksudnya macam kalau kita tu dah lama tak berjumpa dengan kawan kita kan, ataupun dah tak kontak dengan dia, tapi bila kita berjumpa tu sebenarnya dia okey je, macam tak pernah berjauhan. Macam tu. Tapi yang menjadi persoalannya, wujud ke sebenarnya friendship macam ni, ataupun sebenarnya salah seorang daripada orang tu dah tak kisah pasal friendship tu. Jadi sekarang ni kita nak tanya orang kat sini sama ada friendship macam ni wujud ke tidak. Mari kita tanya akak tu. Assalamualaikum. Hai guys, hari ni saya bersama dengan akak Mai sebelah saya ni. Siapa nama? Iris. Haikal. Nama saya Naili. Nama saya Akisha. Nama saya Daib Darwish. Okay Iris, hari ni saya nak tanyalah. Awak rasa kan, pada pendapat awak, kalau kita ada kawan yang kita dah lama tak kontak ataupun tak jumpa dengan dia, awak rasa wajar ke kalau kita nak panggil dia kawan baik? Bagi saya ya, sebab dia beza dia tak kisah berapa lama kita dah tak jumpa. Dia beza dia memori yang kita dah kongsi dengan dia. Walaupun kita jumpa 2 minit pun kita boleh jadi kawan baik. Betul? Janji apa yang kita alami dengan dia. Ya, apa yang diingatkan tu. Macam ni. Yes, betul-betul. Pada saya still akan anggap dia kawan saya sebab kita pun bukannya gaduh ke apa kan. Kita just tak keep in touch sebab biasalah kadang-kadang kita terlost contact dan sebagainya. Betul? Bila kita jumpa dan kita macam hai, dan kita akan recap balik memori lama dan kita akan still dalam relationship kawan tu. Faham, dia still orang kata tu still rapat lah. Cuma rapat. orang kata tu jarak je yang memisahkan. For me personally kan, saya rasa wajar je panggil best friend sebab saya pun ada ramai best friend saya. Even though kita orang tak contact, but kita on the same term juga. Sebab masing-masing busy tapi kita dua-dua ada rasa hubungan tu lagi lah. So wajar je. Okay, macam mana pula dengan awak? Kalau saya, bagi saya jujurnya pada kawan-kawan saya lah kawan yang tak bercakap tu. Oh dia. Okay. Tapi we're still friends. Nampak tak? Sebab kita sebenarnya kita faham yang kita sebenarnya kadang-kadang ada urusan kita, kadang kita ada kerjaya yang kita nak kena kejar kan. Bagi saya, dia masih kawan kepada kita tapi kita tak boleh label sebagai kawan baik. Sebab kawan baik tu dia macam kawan yang sentiasa ada waktu kita susah dan senang. Faham, maksudnya nak tak nak memang kena ada juga. Sebab kita kalau ada apa-apa kita akan cari kawan tu. Itu dah namanya kawan baik. Okey, yang seterusnya. Jadi awak ada ke kawan ataupun tak kisahlah seorang ke 2 orang ke kawan yang macam awak dah lama tak jumpa dia atau dah lama betul tak kontak dengan dia, tapi bila berjumpa tu macam kita tak pernah berjauhan. Kita okey je, tak ada gaduh ke drama ke, tak ada? Ada, mesti ada. Okey, cerita sikit. Okay, saya ada kawan yang lama sangat tak jumpa. Dan kita nak jumpa. Bila borak tu, ya Allah, borak macam baru je semalam jumpa. Satu, walaupun dah lama tak jumpa. Borak tu macam tak berhenti situ. Dia lebih kepada macam kita mengambil rindu. Ya, betul. Lama tak macam berjumpa. Zaman sekolah. Saya dulu kenal ni. Yes. Dia tak ada, kita tak naklah jumpa tu macam tak nak kau lama pun tak reply aku punya WhatsApp ke apa kan. Kita tak macam tu. Betul. Saya ada kawan tu daripada saya form 1 sampai sekarang ni, dan sekarang dia tengah study dekat Bangi, saya dekat Sedap. Kami ni memang belajar dekat walaupun dari sekolah bersama, cuma kami jarang chat, jarang jumpa apa semua. Dan bila kami jumpa memang macam kami hari-hari jumpa, tidur sama, maksudnya macam duduk serumah. Faham. Orangnya. Macam tu. Dia bila jumpa tu memang rasa macam lah, sebab macam mana nak cakap, bila kawan ni memang sometimes lagi-lagi lelaki ni dia macam ada brotherhood tu, dia lagi betul. sikit lah. Saya tak ada masalah pun walaupun dah lama tak chat, sebulan 2 bulan tak chat, tapi nanti bila dah jumpa macam ada je nak borak. Betul. Ada je kalau cerita pasal ni, adalah nak sambung sekejap lagi. Alright. Setuju. Kalau saya ada sebab sekarang kan zaman street kan. Street? Street. Okey. Jadi sebenarnya kita hantar video je, tapi bila meet balik tu macam kawan. Nampak tak? Kau ingat tak api hari tu? Api hari tu kita hidupkan tau. Street tu sangat membantu ya guys. Yes. Okey, awak pula. Saya tak jaga street. Dia tak jaga api guys. Dia tak jaga api. Dia lah kot kawan dia. Tapi saya keep contact macam dalam sebulan macam tu lah. Sebab kita orang dua memang betul-betul memang tak contact, tapi selalu juga tanya khabar kalau macam dah lama sangat gitu je. Awak tak kontak tu sebabkan berjauhan ke ataupun memang sebab kesibukan? Sebab dua-dua. Sebab dua-dua lah. Sebab kawan saya ramai dari Johor, saya dekat sini pula. Awak pula banyak dari mana? Saya lah dari Johor. Macam mana ni? So dia dekat tapi dia jauh guys. Last one. Okay. Adakah awak rasa terms low maintenance friendship ni wujud
ataupun sebenarnya salah satu pihak daripada berkawan ni diorang sebenarnya tak kisah pun pasal friendship ni? Pada saya terms tu wujud, cuma bukannya nak kata salah satu tak ambil kisah. Sebab bila kita tak chat tu macam tadi lah, tak semestinya kita takkan ada contact. Maksudnya kita takkan jumpa lagi in future. Betul. Kita akan borak lagi. Betul? Cuma ada masa kita pun ada life kita, dia ada life dia. Bagi saya, low maintenance friendship ni bagi saya macam tak berapa wajar dipanggil. Okey, sebab kenapa? Walaupun kita dah lama tak text, kita still kawan. Faham tak? Kawan, friend is friend. Yeah! So macam tak wajar lah kita panggil, ni low maintenance, ni high maintenance. Kita kena sama rata. Betul. Saya rasa term ni memang wujud. Faham. Tapi sedaran oleh setiap orang tu berbeza. Mungkin orang tu tak tahu pun term tu wujud. So diorang anggap benda tu biasa je. Bagi saya personally benda ni wujud guys. Sebab kalau betul-betul friendship kita tu macam macam mana? Macam pure friendship. Yang ni Ya. yang penting. Jadi tak kisahlah macam mana pun kita still akan accept kawan kita walaupun dia tiba-tiba tak bercakap dengan kita. Okay. Tapi kita sebenarnya okey je. Okay. Nampak tak? Okey. Awak pula? Okay, saya rasa wujud je low maintenance friendship. Sebab saya ramai je kawan-kawan yang low maintenance macam tu lah. Sebab kawan-kawan saya memang kurang bercakap, saya yang kena initiate dulu. Even though saya initiate, diorang tak reply, saya okay je sebenarnya. Sebab kita dah faham dia macam tu kan. Okay guys, sebenarnya low maintenance friendship ni bagi diorang pun, kita tak adalah nak kata nak mengambil berat tentang macam oh kau tak reply aku, kita tak suka gitu gini. Kita pun saling faham memahami sebab kita masing-masing pun semua ada urusan masing-masing. Okay guys, so tadi kita dah dengar macam-macam pendapat orang kat sini tentang low maintenance friendship ni. So ada orang dia tak ukur dia orang punya persahabatan tu mengikut berapa kerapnya dia orang ni berhubung ataupun kontak. Ada juga yang dia cakap perlukan effort antara kedua-dua belah pihak ni. Tak pening lah dia orang ni macam mana kan. So korang ada pendapat korang? Komen dekat bawah. So sampai di sini je video ni kali ni. Jumpa korang next video. Jangan lupa like. Lepas tu dekat bawah tu ada tekan button subscribe. Subscribe guys. So jumpa korang on the next video. Ciao ciao ciao.